Adenomyosis berlaku bila tisu endometrium, lapisan dalam rahim yang sepatutnya luruh masa period, tumbuh masuk ke dalam otot rahim. Rahim jadi lebih tebal, membesar dan mula bagi simptom. Punca sebenar masih belum difahami 100%, tapi antara faktor yang dikaitkan, hormon estrogen yang tinggi, riwayat pembedahan rahim, contoh cesarean D dan C. Faktor usia, biasanya wanita 30 hingga 50-an. Simptom adenomyosis, period sangat sakit, darah haid banyak dan lama, letih anemia sebab darah berlebihan, kadang-kadang susah hamil. Bezanya dengan fibroid ketumbuhan padat, tapi adenomyosis ni tisu rahim yang salah tempat. Rawatan bergantung pada simptom dan sama ada nak rancang hamil atau tidak. Ada pilihan ubat hormon, ada juga kes perlu pembedahan, tapi asasnya adenomyosis banyak dipengaruhi oleh hormon dan keradangan sel. Di sinilah gaya hidup sihat dan nutrisi jadi penting. Saya sendiri cadangkan sokongan antioksidan dan hormon seimbang, contohnya Eva Q10, gabungan Kava Q10, super antioksidan dengan kajian klinikal penyerapan 18 kali lebih baik dari COQ10 biasa, plus inositol plus folic acid. Bukan ubat, tapi ikhtiar untuk bantu baik pulih sel, stabilkan hormon dan kurangkan oxidative stress yang sering jadi pencetus masalah rahim. Saya curious, ada tak di sini yang pernah disahkan ada adenomyosis? Apa pengalaman anda? Komen kat bawah, mungkin boleh bantu wanita lain rasa tak bersendirian.